Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan. Alhamdulillah, para guru-guru telah merealisasikan atau menjayakan program pada hari ini. Saya sebagai penolong MPP dapat membantu guru dalam bahagian PA sistem dan alhamdulillah semuanya telah berjalan lancar pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiq Azhar selaku pelajar baru kelas 6 untuk Tenaga. Syafiq, bagaimanakah sambutan perjuangan ini amat meriah. Ramai pembeli dan terdapat menu yang sudah habis. Ramai orang yang menyokong jualan saya sendiri. Dan selain itu saya lihat banyak sambutan dan tiada booth yang kosong lagi. Pada pagi tadi ada aktiviti sukan, mengikuti kumpulan dan dapat mengenal lebih ramai kawan baru dan menjadi lebih rapat dengan mereka. Lepas tu ada aktiviti petong sama juga seperti aktiviti sukan tu dan juga aktiviti jualan. Saya fikir aktiviti ini sangat baik kerana pelajar dapat berpeluang untuk berniaga mencari pengalaman baru. Itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Izzah Menua Putri sebagai orang penjual. Izzah, apakah cabaran yang anda hadapi semasa menjalankan hari operasi? Antara cabaran yang saya hadapi ialah pertama sekali adalah masa untuk menyediakan barang keperluan dan juga barang untuk dijual semuanya. Apabila macam saya kan menjual kalau Maggi apa semua, masa untuk membuat sesuatu perkara itu agak lama, jadi kami agak pusing. Mungkin adakah customer akan lari dan mencari makanan lain. Itu adalah satu cabaran yang kami perlu hadapi, dan bukan itulah kami berenam daripada murid kelas sains bersama untuk menghadapi cabaran itu. Kami 6 orang, jadi dengan adanya kami 6 orang tu, kami boleh meningkatkan lagi masa untuk membuat satu hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Muhammad Fahimi bin Yaakob selaku penyelaras pertandingan petong Hari Koperasi. Cikgu, apakah pandangan cikgu tentang kelebihan sukan petong berbanding sukan lain? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu alhamdulillah diucapkan kerana kita baru saja selesai pertandingan petong Hari Koperasi di UTED. Okay, berkaitan dengan soalan iaitu kelebihan pemain petong. Yang pertamanya, kelebihan pemain petong ni dia boleh meliputi semua lapisan masyarakat ataupun peringkat umur. Okey, dan pelajar-pelajar yang sebelum ni tak boleh main bola sepak, tak boleh main bola apa, dia boleh main bola petong. Sebab permainan bola petong ni tidak memerlukan tenaga fizikal yang teruk dan permainan yang mudah lah. Okey, kalau orang yang tak biasa main lasak-lasak, dia boleh main petong ni. Sebab boleh main semua, orang yang tak pandai pun boleh. Sebab dia sekadar lempar saja. Lempar dan guna taktikal bahagian strategi dia tu tak terlalu tinggi lah untuk dimainkan. Okey cikgu, apakah cabaran yang cikgu hadapi dalam mengajukan pertandingan petong pada hari Karnival Sukan dan Koperasi? Okey, yang pertamanya cabaran dalam permainan petong ni tak adalah berapa banyak sebab saya mendapat sokongan daripada guru-guru, daripada pentadbir dan juga daripada guru-guru daripada sekolah lain. Terutamanya cabaran yang pertama saya ialah apabila kita menganjurkan di sekolah kita kekurangan peralatan terutamanya berkaitan dengan bola petong. So saya mengucapkan terima kasihlah kepada PT daerah Cikgu Yusof kerana memberi pinjang daripada SK Sungai Buruh bola daripada sekolah mereka lah. Dan sekolah daripada Bukit Diman juga memberi pinjam bola tersebut. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan.
Dan cabaran yang seterusnya berkaitan dengan padang kita. Padang kita hanya tak banyak, ada 6 gelanggang sahaja. Dan kita kekangan masa, maka tak banyak pasukan-pasukan daripada pasukan banyak tidak boleh daftar lah. Tapi alhamdulillah kita dapat menganjurkan 8 pasukan daripada rumah sukan dan 8 pasukan daripada guru-guru. Okey. Itu sajalah cabaran yang paling teruk lah. Yang lain-lain tu tak ada masalah sebab kelengkapan yang kita ada semua ada kat sini. Dan saya juga mendapat sokongan daripada ahli kelab petong. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ahli kelab petong kerana banyak membantu daripada urus dia, pendaftaran, teknikal dan sebagainya. Ya, terima kasih. Okey. Pasukan Azhar. Assalamualaikum Aizuddin, Azhar Hadwani dan juga Siti Zubaidah. Selaku penolong kanan pembeli kelab. Okey, di belakang tempat untuk guru, buat kategori guru. Dalam menganjurkan Kita minta ke guru Azim maju untuk gabung. pasukan dan Satu ya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada HTV. Okey, untuk kategori guru. Kita sangat nama kalau tidak datang dalam masa 3 kali sebut tidak akan kita beri sekolah. Terima kasih kepada semua pelajar, Okey, guru, penuh KKP dan juga rahsia. semualah yang terlibat Allah. dalam menjayakan Muhammad Mukris bin Abdul Aziz. pada Muhammad tahun Mukris ini. bin Aziz Okey, satu. menjawab kepada persoalan tadi, Ini duduk dalam buku persoalan. untuk Kita maklumat boleh. semua, kita sebenarnya merancang untuk mengadakan karnival sukan di peringkat daerah melibatkan sekolah menengah dan juga pusat tingkatan 6 daripada daerah Hulu Terengganu. Tetapi memandangkan masa, kita kekangan masa, maka penganjuran tersebut. Cikgu, apakah tujuan utama penganjuran sukan, karnival sukan dan hari koperasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita anjurkan koperasi ini adalah untuk berpanduan pelajar, di mana pelajar kita ini ada majoriti bahasa Melayu dan juga Cina. Yang kedua ialah untuk membuat kerja khusus bagi pelajar. Jadi kerja projek ini dijalankan secara tidak langsung iaitu dengan mengadakan drive. Kebanyakan pelajar ini membina atau membuat drive sendiri dengan modal sendiri. Ini akan mengasah bakat mereka untuk berniaga pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.